Assalamualaikum, Gomok di Siko. Okay guys, aku ada misi hari ni. Okay, yang mana-mana yang belum subscribe, sila tekan button subscribe, tekan lonceng notification sebelah aja. Tekan like, komen dan share. Okay guys, mana-mana yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Moga korang murah rezeki semua guys. Jom kita teruskan. Jom. Okay guys, hari ni kita nak ambil motor dekat kawasan-kawasan ni juga. Taklah jauh sangat. Kita ke arah kanan hari ni. Aku dekat Aitam ni sekarang ni. Kita ke arah kanan. Korang rasa kat mana? Sekejap lagi aku nak pergi ambil dulu. Nanti kita tengok apa benda motor yang kita dapat hari ni, kan? Jom kita bergerak. Okay guys, tulis borang dulu. Aku kat JPJ, settle tukar nama dulu. Lepas tu kita pergi ambil motor lagi sebiji. Baliknya kita ambil motor yang lagi sebiji. Okay, korang tunggu lah motor apa. Jom. Okay guys, Alhamdulillah dah settle untuk satu motor ni. Aku dah settle. Aku pergi ambil satu motor dulu, baru aku pergi ambil motor yang aku tampri ni. Pasal yang lagi satu tu dah settle, tinggal ambil je. Guys, okay. Masa nak tamprin, owner yang jual motor kat aku tu, cap jari dia ni, bunga dekat jari dia ni dah habis tau. Dah tak ada bunga. Jadi mesin print tu, tamprin tu dia tak detect. Dia tak boleh detect. Jadinya tapi dia dah buat lah. Sebelum ni dia dah buat surat. Mana-mana kalau korang kena situasi macam ni, tamprin dia tak detect, tak boleh scan, korang punya cap jari dah habis, kan? Bunga-bunga dia dah habis, korang kena pergi pejabat pendaftaran, tempat yang korang buat IC tu. Lepas tu korang cakap lah, cap jari nak scan tak boleh kan, dah habis bunga dia. Jadi dia akan kasih surat. Lepas tu korang kena bawa lah pergi JPJ untuk tukar nama. Tak kisahlah korang penerima ke, pembeli ke, penjual ke. Kalau korang dah tahu korang punya tamprin ni tak boleh detect, nak kena pergi surat lah. Macam itu. Tadi ASO tu kiri kanan, jadi dia tak boleh nak detect. Sebelum tu dah tahu. Jadi dia dah buat awal lah benda tu. Dia dah buat awal, dah dapat surat. Jadi tinggal tunjuk surat. Nanti pegawai tu akan buat lah urusannya macam itu kan. Diorang akan adalah cara-caranya masa urusan tu. Macam tu guys. Jadi yang tahu jari dia bunga cap jari dah habis, kiri kanan boleh pergi ke pejabat pendaftaran untuk dapatkan surat. Kadang orang tak tahu, dah kena baru tahu kan. Macam gitu. Okay guys, jom kita pergi ambil motor yang sebiji ni dulu. Okay guys, kita dah nak sampai ke lokasi. Jauh lagi lah. Tak dah jauh sangat, tapi dah nak dekat lah. Ya, tu dia, cuaca baik hari ni. Panas terik, kang petang hujan. Ini dekat area Keluang. Depan ni Pasar Rabu. Orang panggil Pasar Rabu. Aku tak nak masuk dalam ni. Dah zaman dia buka, aku tak nak masuk lagi. Okay, sekejap lagi dah sampai tempatnya. Dah naik motornya dekat dalam van. Aku tunjuklah motor apa. Ini motor murah-murah je, kan? Motor murah-murah je. Bukan motor Y16 lah, Y16 lah, kan? Okay, jom. Kita teruskan lagi perjalanan. Panas tu. Okay guys, aku dah sampai. Sana Keluar Mall. Aku pergi kedai motor ni. Ini kedai motor. Aku beli motor. Nanti aku tunjuk motor apa. Aku nak settlekan dulu benda lah ni, pasal ada benda yang di refund. Okay guys, jom. Yeah.
aku dah ambil motor ni. Sekejap aku yang berang ya. Wah. Tu dia. Goyang-goyang. Aku dah ambil motor. Motor made in Malaysia je guys. Nak beli made in Yamaha tak mampu. Kita beli Demak je guys. Motor ni baru, tapi dia dulu dah gantung nombor lah, nombor plate lawa. Jadi nombor plate lawa tu dia dah jual. Dia jual motor ni pula, nombor plate VFS lah. Aku tak tahu tahun bila punya VFS ni. Baru juga kot kan. Nanti aku check lah dia register tahun bila tukar nombor ni kan. Okay guys, lepas ni kita ambil lagi sebiji motor. Yang tu macam biasa lah, kita motor-motor lama lah kan. Motor-motor lama kita layan. Jadi korang stay tune, subscribe channel Gomok Disiko. Dah hijau, kita boleh jalan. Okay, jom. Tengok. Alji. Dulu saya tu ada motor. Jaga kepala dia nanti tak bosan. 2 biji biru. Ini motor 2,5 Tolong ya. Iyalah. Okey ya, bos. Okey bos. Terima kasih Ada barang baik di sekolah. Ada barang baik di sekolah. Boleh. Okey guys, kita dah ambil 2 biji motor. Dua-dua warna biru. Hari ni hari biru lah Okey guys, ni motornya. Sebiji Demak, sebiji lagi RG Sport Auto. Ni guys motornya. Okey, nanti dah sampai rumah aku tunjuk sikit-sikit. Apa benda yang aku boleh tunjuk, aku tunjuk. Okey guys, ni belum buka open untuk jual lagi Sabar dulu. Jadi korang stay tune dekat aku punya channel Gomok Disiko. Subscribe channel Gomok Disiko, like, komen dan share. Mana yang dah subscribe pun terima kasih banyak-banyak. Moga korang murah rezeki semua. Mantap. Okay, jom. Sabuk ni body tu. Motor buruk. Beli motor buruk. Aduh. Orang beli motor baru. Y16. Sisi bosan tak laju tak tahulah. Ni baru dari kedai. Kan. Panas dari kedai. Belum pakai. Panas. Sudah turunkan motor. Ni motor kita, motor baru Demak EX90. Yang ni RG Sport. Mana yang tahu lah ni kan, yang dapat tengok. Ngam bah. Cuba. Alah, buat simpan-simpan dulu kan. Koleksi. Mana tahu kalau ada orang nak, kita tolak kan. RG hitam ni menanti lagi owner baru, menanti tuan baru. Dia di penjara janji sekarang ni Okay guys, aku rasa sampai sini dulu video kita menyelam dengan problem yang kita ada tadi. Thumbprint tak boleh thumbprint. Itu penyelesaiannya. Moga bermanfaat untuk korang. Jadi jangan lupa subscribe channel Gomok Disiko. Gomok Disiko, tekan button subscribe, lonceng notification, tekan like, komen apa-apa. Komen dan share. Dan share guys. Okay guys, sampai sini dulu. Terima kasih mana-mana dah subscribe, yang support channel aku dari dulu. Dari start aku buka channel ni, masa tu aku lepas accident, kaki patah. Ni kaki aku dah boleh jalan. Mana yang tengok video aku lama-lama, aku start pakai tangan. Review motor pakai tangan, tengah buat motor pun pakai kursi roda. Terima kasih banyak-banyak mana-mana yang support aku dari dulu. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.